Masalah mesin basuh yang mana mesin basuh ni tak boleh keluarkan air lepas cuci. Ni ada satu motor tu yang akan tarik air, so dia akan keluar bila korang cuci. Korang perlu screwdriver untuk buka screw dua ni, baru korang boleh buka ni dan korang boleh buka motor belakang tu. So aku nak buka kejap Okey, ni motor yang rosak tu. Ni cara manual untuk korang buang air kalau motor ni rosak Korang tarik je bahagian ni ke sini. Korang tarik dia ke sini, ke kiri. Dia akan air akan keluar. So korang boleh nampak air dah habis. Lepas tu korang boleh baringkan mesin dan buka motor dan korang tukar. Okey, lepas tu korang ada 3 skru yang perlu korang buka. Satu letak tak, lepas tu klip ni just korang tarik je macam ni. Korang picit, korang tarik keluar. Lepas korang buka keluar, dia dah tanggal. Korang keluarkan daripada dia punya ni macam ni, nampak tak? Ni tarik keluar. Okay, motor ni yang rosak sebab dia tak dapat tarik dan air tak boleh keluar kat sini, nampak tak? Ni tugas ni untuk menarik air tu keluar. Lepas tu korang beli yang baru, nama dia drain valve. Aku tak ingat berapa ringgit, tapi aku akan letak link, nanti korang akan beli kat situ. Lepas tu korang pasang balik dan korang test. Kita tekan start dan tengok korang function. Drain valve tadi rosak. Okay, korang share video ni, semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Bye.